Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu kita dalam rancangan Sembang Veterina, podcast yang dibawa daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah merupakan episod pertama kita. Pertama Pertama ya, sebelum kita bersiaran. Okey, sebelum itu boleh kiranya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Adi. Dan saya Hadi. Kami akan bersama setiap episod bagi membincangkan isu-isu semasa berkaitan hal veterina dan haiwan ternakan. Betul tu. Okey, sebelum saya terlupa, kita ucapkan terima kasih kepada penaja kita iaitu Kopi Satu daripada Fama. Oh, terima kasih. Okey, Adi. Ya betul. Adi tahu tak apa tajuk sembang veterina kita pada hari pagi ni? Nak kata tahu tu, saya rasa macam tahulah. Saya boleh agak lah rasanya. Benda ni saya rasa semua orang makan. Betul tak? Hadi selalu makan tak? Betul kan? Okey. Alright, untuk pengetahuan Hadi dan pendengar semua, tajuk kita pada pagi ini adalah telur ayam palsu, fakta ataupun auta. I see. Pernah dulu. Hadi betul tak? Dulu ada pernah viral video Kecoh, ni. betul, ya betul, tak? kecoh, betul. Okey, baiklah Hadi, untuk membincangkan isu ini dengan lebih lanjut, kita bawakan tetamu khas iaitu diperkenalkan Dr. Zoidham bin Haji Wagiman. Beliau merupakan Ketua Seksyen Bukan Ruminan di bahagian Pembangunan Industri Ternakan. Selamat datang Doktor, apa khabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Adi, terima kasih Hadi. Betul. Yang mana Adi saya pun tak pasti. Tak apalah, terima kasih kerana jemput saya. Okey Doktor, okey. Okey doktor, baiklah. Isu telur palsu ni kita memang dah dengar daripada dululah kan. Jadinya boleh tak doktor terangkan sedikit atau mengupaslah tentang lebih lanjut isu telur palsu ni doktor? Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada penganjur untuk effort yang baik mengadakan sesi podcast ini untuk kita sampaikan maklumat-maklumat penting lah kepada pendengar. Jadi balik kepada tajuk tadi, telur palsu, fakta atau auta ni memanglah macam disebut tadi telah viral satu ketika dulu. Ya betul. Jadi kita kata satu ketika ni bukan baru ni. Dah makan tahun dah. 2011 kalau tak salah saya. Betul. The first video yang surface dekat YouTube kan. So masa tu kecoh lah memang betul. Dan jabatan kita ni terpaksa memberikan penerangan, penjelasan dan menggunakan all resources yang penting. Kita ni terpaksa memberi penjelasan kepada orang awam. So kita dah bagi penjelasan semua, kita ingatkan dah okey lah kan. Tapi tak lama selepas tu benda ni masih lagi keep on coming, datang lagi dengan pelbagai garapan yang terbaru. Video tu ditokok tambah lagi. Kalau dulu dia tunjukkan video seorang pemuda daripada, tak salah saya daripada China lah, yang dia buat dengan tangan secara manual, menghasilkan sebiji telur, 2 biji telur, yang waktu tu model lah. Telur tos kan. Tapi yang terbaru dalam mungkin 4 ataupun 5 tahun yang lepas, timbul pula video-video baru yang ditokok tambah dengan editing yang lebih baik dan mungkin lebih convincing, yang menyebabkan orang akan lebih terpengaruh. Percaya lagi. Saya pun percaya sebenarnya sebab telur tu daripada conveyor tau. Boleh hasilkan telur yang banyak je. Takkan daripada ladang. Macam tu dah saya pun Tapi kalau you perasan, dia punya video yang dia edit tu, kalau dulu dia satu take ataupun 2 take pada satu tempat yang sama. Betul. Tapi kalau the latest video ni dengan ada music background, dengan ada narration, lepas tu dia punya angle tu nampak real. Dan dia ambil daripada sebenarnya pelbagai premis. Dia diambil memang daripada actual hatchery, daripada actual kilang yang membuat liquid egg, apa semua yang saya perasan lah. So editing tu yang membuatkan video tu lebih convincing sekarang. Dan saya rasa ramailah yang sekarang ni terpengaruh, dan penting untuk kita explain balik. Ya betul. Kiranya veterina lah yang bertanggungjawab untuk memberi pencerahan dan juga maklumat yang betul kepada pengguna. Dan bagaimana DVS ni dapat memberi penerangan kepada pengguna supaya lebih macam orang tahu kata telur palsu tak wujud sebenarnya. Itulah, kita kena start daripada kita punya fungsi jabatan lah. Salah satu fungsi macam saya betul. Daripada bahagian pembangunan industri ternakan yang kita bekerja rapat dengan pihak industri. Dan kita mesti memahami bagaimana sesuatu komoditi itu diuruskan, dikeluarkan. Jadi kitalah tak boleh lari daripada tanggungjawab untuk kita memberi penerangan kepada orang awam lah kan. So kita bekerja rapat dengan pihak industri dan kita harus memahami bagaimanakah sesuatu komoditi itu dioperasikan ataupun dikeluarkan secara di ladang, secara teknikal. Jadi maklumat-maklumat yang kita dapat daripada aduan-aduan tersebut, kita perlu siasat. Walaupun mungkin secara dasarnya kita tahu, kita yakin bahawa itu semua adalah sesuatu
urban legend yang telah digembar-gemburkan kan, ataupun hoaxes, sesuatu yang tidak berasas, tetapi kerana ada aduan-aduannya, maka kita buat siasatan. Siasatan tu bagaimana kita pun menyemak dengan pihak industri, kita mengkaji kesahihannya, mengikut pelbagai aspek lah. Maksudnya aduan tu memang sentiasa ada ke sejak viral tu memang berulang-berulang aduan ke macam mana, Doktor? Okey. Kalau nak kita cerita tentang statistik jumlahnya pada satu tempoh yang panjang, mungkin tidaklah setiap hari. Tetapi apa yang membimbangkan ialah daripada mungkin isu pertama yang muncul 10-11 tahun dahulu, dan ada pula penambahan tokok tambahnya pada dakwaan tersebut, kita dapati pengaruh yang dibawa oleh video tu kepada masyarakat kita ni masih ada, masih menebal. Dan yang menjadi sesuatu yang mungkin alarming kepada saya ialah apabila beberapa ketika yang lalu kita menerima aduan rasmi dalam sistem aduan jabatan daripada pihak yang kalau saya kaji latar belakangnya bukan calang-calang. Maksud dia bukanlah orang yang tidak terpelajar, bukanlah orang yang tidak berpengetahuan. So untuk pihak ataupun individu yang begitu latar belakangnya boleh mempercayai, dan sehingga mungkin dia punya hidup terganggu lah, sampaikan dia boleh makan telur jadi anxiety nak makan telur kan, pergi sana palsu kan. Saya rasa bahaya, sebabnya kita ni, masyarakat kita ni, saya akuilah sangat mudah terpengaruh. Apa saja, kalau you all ingat satu ketika dulu pernah viral Panadol yang dibuat daripada tisu. Benar kan? Betul. Benda tu sebenarnya satu teknologi yang mana negara lain dah advance jauh ke depan. Dia sebenarnya nak buat towel je, face towel. Yang mana face towel ni untuk mudah dibawa. Dia buat, dia compress dalam bentuk tablet. So kat mana-mana kita perlu pakai, rendam dalam air panas, dia jadi kembang, jadi towel. Apa yang berlaku di masyarakat kita? Panadol buat daripada kertas ataupun kain kan. Dah semua orang takut nak makan Panadol. KKM kena menjawab. So these are the things yang merisaukan kita lah. Apa lagi lepas ni dia orang nak tuduh macam-macam kan. Betul. Okay, Doktor. Saya terfikirlah. Kenapa dia boleh macam mana dia boleh keluarkan isu telur palsu? Macam mana dia boleh terpengaruh? Kan dia terfikir nak keluarkan telur palsu ni sebab adakah kemungkinan time tu telur kita mahal ke ataupun tak ada ke? Macam mana tu? Saya start macam ni lah. Industri unggas di negara kita memang mengalami orang kata pencabaran-cabaran, dugaan-dugaan lah. Sekarang ni lebih teruk lagi lah dengan keadaan geopolitik yang tidak stabil di Timur Tengah. Memang terkesan. Semua industri terkesan. Tetapi industri unggas kita setelah selama-lama ni sangat kukuh sebenarnya. Untuk telur particularly kan, kita punya pengeluaran SSR kita tak pernah turun daripada 100%. Sentiasa mencukupi, melebihi. Sentiasa melebihi. Even tahun ni kita merekodkan 107% lebih kurang. Kita punya 106-107% dari segi SSR. Jadi kalau telur yang ada dihasilkan tempatan ni lebih daripada cukup untuk kita makan setiap hari. Nilai anggaran pengeluaran kita sehari, bukan nilai jumlah telur yang dikeluarkan sehari purata dalam 32 juta biji. Sebulan kita keluarkan 1 point something billion sebulan. Target kita untuk 2026 kita anggarkan lebih kurang dalam 13 billion biji. Mana nak makan siapa nak makan 13 bilion biji kan? Jadi dengan macam tak logik pula kalau tak logik. nak betul lepas tu. Cost of production cost untuk mengeluarkan sebiji telur 44 sen. 44 sen. Nak keluarkan sebiji telur. You bayangkan kalau nak keluarkan dengan yang you kata tadi conveyor pun semua semata-mata nak buat telur palsu. Siapa nak invest? So itu satu angle ekonomi. Tak masuk akal kan. Itu baru kita check dari segi angle ekonomi. Yang kedua kita tengok dari segi angle scientific. Kalau mereka nak buat satu telur palsu untuk mimic the natural egg ataupun the original egg tu, dia bukannya just cengkerang, dalam tu ada telur putih, ada telur kuning. Sifat-sifat dia macam mana pula? Cengkerang tu sendiri ada sifat dia. Dia ada pores ataupun liang-liang halus. Liang tu kan yang mana dia porous. Dia ada cuticle dia, ada bloom kat luar, yang lendir tu semua kan. So dalam dia punya yolk dia macam mana, telur putih, dia ada chalazi, dia ada
Vitelin, macam-macam membrane kat dalam tu kan. So bolehkah mereka nak tiru sebiji macam tu? So very difficult. Warna lagi kan. Tengok dua tu cukup. Scientific dengan ekonomi. Logik atau tidak. Kalau dari segi macam contohlah dia orang kata produce telur palsu kan. Dari segi kesihatan, kalau termakan telur tu macam mana doktor? Okay. Aha. But of course, kalau kita kata sesuatu yang artificial kan, tapi masyarakat kita kena faham juga, dalam production telur ni dia ada macam-macam produk yang mungkin dikeluarkan. Artificial mungkin ada. Dia panggil artificial ni bila dia proses jadi liquid egg contoh kan. So liquid egg ni biasanya digunakan untuk industri-industri makanan yang memerlukan dia nak mudah. Contohlah rangkaian makanan segera yang dia perlukan buat pagi-pagi tu dia panggil apa? Scramble egg kan. Dia tak pecah telur sebiji bagi tu. Dia ambil telur daripada mungkin botol, gunakan liquid egg sahaja. So yang ini mungkin dia punya komposisi asal dia telur, tetapi dia ada campuran-campuran untuk stabilize dia kan. So yang ni dia akan berubah sedikit lah daripada telur yang asal. Tetapi kalau you tanya tentang telur palsu, saya pun tak boleh nak cakap apa sebenarnya dalam telur palsu tu. Sebab kita punya teori sekarang je tak wujud. Betul lah. So apa yang dia buat kuning putih tu semua mungkin model, toys kan. Ataupun dia just nak tunjukkan macam yang kita selalu tengok dekat Japan ke kat China, yang dia boleh buat model of food. Yang dia boleh buat salad, sayuran yang sebiji nampak. Tapi dia gunakan wax, resin kan. So of course lah kalau yang tu memang tak ada nilai nutrisi pun tak ada kan. gizi apa pun betul. tak ada. Because kita Sangat bahaya. memang bahaya lah. Keracunan boleh tu. And you perlu tahu satu perkara yang perlu kita ambil kira ialah kita claim kata telur-telur palsu datang daripada China. Di China mereka mempunyai peraturan yang sangat ketat mengenai menghasilkan makanan yang tidak sihat, tidak selamat, apatah lagi palsu. Dia punya hukuman maksimum dia apa tahu? Apa tu? Mati. Uish, terus mati weh. So dah ada satu kes tahun 2008, kes melamine dalam susu. Biasalah susu ni bila dia orang campur air untuk mereka nak tipu test supaya test tu luluskan dia sebagai susu yang tulen, mereka campurkan melamine. So tahun 2008 di China ada satu isu yang besar lah, melamine scandal pada susu kan. Dan sabit kesalahan pengusaha yang menghasilkan susu yang ada melamine itu telah dihukum mati. So untuk orang di China, dia pun nak tunjuk dekat public, ni kilang aku buat telur palsu apa semua. Mungkin ke tak mungkin? Betul. Tidak kena Dia betul. Kalau dah tahu, dulu dah. kalau sampai kat Malaysia kecoh, ada Cina kecoh. Dekat China tu, kerajaan China ada naik kecoh. So betul satu sudut yang kita kena ambil kira lah dalam kita nak mengesahkan ataupun tidak mengesahkan sesuatu cerita tu. Jadi bila kita dah dengar kupasan daripada doktor ni barulah rasa tenang sikit tu rasa kan. Kalau tak ni makan telur pun takut. Jadi dengar tu penonton semua bahawa telur palsu ni memang tiada. Kan? Memang tak wujud langsung dah sebenarnya. Memang tak wujud langsung telur-telur palsu semua ni. So Jadi, telur yang kita ada memang telur yang memang original. Betul. Kita kena yakin lah kita punya industri ni telah dibangunkan sebegitu kukuh, sebegitu baik, investmentnya besar, komitmen yang telah diberikan oleh agensi kerajaan dan para pemain industri itu sendiri. Sesuatu yang kita kena sanjung tinggi. Dan sehingga bekalan telur yang diberikan at affordable price pada harga yang mampu milik untuk rakyat Malaysia. Cukup murah. Cukup protein paling murah di paling Malaysia. Murah dan setakat ini industri kita mampu dalam keadaan yang mencabar. Dan kita berharap pada keadaan sekarang ni kita mampu bertahan dalam keadaan yang tidak tentu kan dekat Timur Tengah ni. Tapi Adi dan Hadi. Di sebalik isu telur palsu yang kita bincangkan ni, memang ada sepatutnya rakyat kita ataupun pengguna kita perlu memahami dan tahu juga tentang apa yang lebih penting bila kita nak menceritakan tentang telur. Of course telur ataupun apa komoditi lain, kita ada peraturan ataupun ada dia punya kaedah cara yang terbaik untuk kita handle, untuk kita proses, untuk kita makan, supaya kita akan kekal mendapat bekalan makanan yang selamat lah. So mungkin ada juga pihak yang bukan nak kata tertipu, dia salah anggap, salah faham.
Memang ada telur-telur yang kita akan jumpa di pasaran deform ataupun dihasilkan dengan ada kecacatan. Pernah nampak? Ya, benar-benar. Reject lah, telur yang Yelah, reject. ya tak abnormal lah. Ya, tak normal lah. Tapi nak kata reject, tetap sampai ke pasaran. Kerana apa? Harganya lebih murah. Betul? Betul. Kita ada telur pelbagai grade. Daripada grade A, betul. B, Grade C, size. D. Dia ikut berat doktor telur tu Size dia ikut berat. ikut dia punya keadaan apa dia punya fizikal dia kan. yelah. Ada yang telur yang lebih daripada A, telur jumbo, double yolk kan. Tapi nak kata reject dia tetap dijual juga. Tetap dijual Kita juga. boleh dapat di pasaran. Dengan cerita yang ada telur tu dia hantar ke kedai kek, kedai telur macam mana tu? Telur Betul. yang tu. Telur yang pecah Telur gitu pecah. kan. Telur yang retak. Oh. Tapi that's why kita kena faham apabila berlakunya keadaan telur-telur yang begini, so apakah yang kita perlu tahu dan faham untuk kita gunakan telur tersebut Yalah. kan. Contoh kalau kita nampak telur-telur jalanan ya. Saya tak boleh nak sebutkan di mana-mana lah. Ada telur yang dijual pada harga yang sangat murah. Satu tray mungkin tak tahu RM9, RM9 pun ada kan. betul lah. Ada telur yang tak dicuci langsung Betul. dengan Nak beli pun risau kan. Tapi Murah tetap sangat. tetap ada pihak yang akan beli. Betul. Yelah. Contohnya mereka nak berniaga ke nak Cak apa Kotiau. kan. Telur basuh. Okay, ini sudut penting. It's good that you mention this Yeah. sebab ini adalah satu sudut penting untuk kita faham. Handling of egg, kita ambil contoh satu lah, handling of egg. Okay. Macam mana kita simpan? Betul. Ada orang duk mengadu macam-macam, telur dia berubah rupa lah, berubah apa semua kan. Ha. Apa sebab? Kemungkinan sebab dia storage lah. Faham. Satu kalau dia ada accidental freezing. Accidental freezing simpan dalam freezer tapi mungkin power dia terlebih sikit. Kan? Tiba-tiba dia lama kita simpan, kita ketuk-ketuk tengok melekat dah yolk. Yolk tu pun dah keras kan. Itu satu. Simpan di luar tapi mungkin di belakang freezer. Panas. Panas kan? betul. So bila panas suhu simpanan tu tak sesuai, dia akan mengubah lah keadaan Telur tekan betul tersebut. Dia tekan betul keluar anak ayam kan? Telur tu. Oh tak lah. Dia orang cakap nanti jadi keluar anak ayam Itulah. nanti. Ini satu tajuk lain. Dia tanya kan, kenapa telur yang ayam layer tu hari-hari boleh keluar telur sedangkan tak ada jantan pun. Tak kahwin ke. Okay, fertilized or non-fertilized egg ni beza lah. Kalau ayam breeder ni dia kahwin, dia fertilized. Telur tu bernas. Dia mean telur yang kita beli kat pasaran tu memang tak akan Tidak. jadi ayam. Itu table egg yang mana memang layer hen tu kerja dia bertelur je sehari sebiji, sehari sebiji. Dia bukan telur yang tersenyawa. Ya. Kalau telur Okey, tersenyawa ni okey. mungkin ada kat breeder farm ataupun ayam kampung. Sebab tu kan macam ayam kampung ni orang kata dia punya zat dia lebih sikit kan. Sebab dia actually fertilized egg. Telur ayam kampung ni kalau kita jaga elok, letak dekat incubator, settle, dia boleh keluar anak ayam lah. Dengan kaedah yang Nanti betul. orang luar tak faham kan doktor. Dia Dia bukan semua lah. Mungkin segelintir. Okay. Okey, tadi balik kepada yang saya nak kata penjagaan telur tadi kan. Okey. Telur, you ada mention telur basuh tak basuh. Betul kan? dia. I nak tanya you. Basuh telur bagus tak bagus? Tak bagus. Saya selalu basuh dulu sebelum guna. So, saya basuh so kalau dulu kita simpan tanya, tak? kalau kita tanya 10 orang kan, dia kata oh bagus, oh tak bagus. So kita kena faham juga konsep membasuh telur ni. Okay, of course membasuh telur dalam Islam ni cakap Betul. harus betul sebab dia akan mengeluarkan whatever najis. Najis tak ayam betul. Sebab sesuatu makanan yang bersentuhan dengan najis, kita anggap mutan najis. So kita kena cuci barulah dia boleh bersih. Kalau dia mutan najis, patutnya tak boleh. Macam fatwa terhadap kopi luwak kan. Kopi luwak kan kopi tahi musang. Tahi kan? musang. Sekali ikut fatwa di Malaysia tak boleh. Mutan najis. Tapi kalau di macam MUI Indonesia diharuskan, dia boleh kan. So telur ni kalau dia ada najis memang kita kena cuci. Itu dalam Islam digalakkan. Sebaiknya cuci lah. Tapi what happen when we wash? Bila kita basuh, kita akan menanggalkan bloom. Bloom ni adalah lapisan luar yang macam lendir tu, ataupun cuticle tu. So bila kita buang, pori-pori tadi tu, liang-liang tu terdedah. So bila dia terdedah, any microorganism boleh masuk dalam tu. Sebab tu bila kita cuci, dia ada rules dia. Kita kena simpan pada waktu yang ataupun tempoh masa yang betul. For example, kalau you kata tadi perniagaan, tak sebutlah perniagaan apa, nanti ada yang terasa hati pula kan. Ya, betul. Kalau dia cuci, satu hari dia pakai mungkin 10 tray, 20 tray kan. Dia cuci awal-awal pagi tu sampai petang. What happened? Dia letak di mana? So kalau ikutkan kajian saintifik, bila kita dah remove cuticle tu, dia tak boleh bertahan more than 2 hours. Means within 2 hours you must consume. Kalau kita cuci, kita simpan dalam freezer. Bukan freezer, sorry. Refrigerator, chiller lah. Betul. Dia boleh bertahan up to 3 weeks. Itu kalau dah basuh doktor? Kalau dah basuh. Sebab kita dah remove dia punya dah remove dia punya lapisan yang tutup dia tu, pelindung dia tu.
Tapi kalau kita simpan dalam keadaan yang beli je tanpa wash, kita simpan, dia boleh bertahan up to 3 months dalam refrigeration. Itu maksud So, saya tadi konsep washing tu. Okay, bagusnya betul, faham. tapi ada dia punya rules yang kita kena faham. Ah, ah. Sebab tu kalau orang kata, oh telur saya basuh untuk saya meniaga, dia basuh 3 hari letak kat situ. Oh. Dan dia pula buat telur setengah masak. Wah. Ini konsep kita nak kaitkan dengan masalah penyakit. Kan? Kalau telur tu tak bebas salmonella contoh. Kita tahu salmonella is a zoonotic Ya disease kan. betul lah. Ya. Memang kita tak nafikan wujud adanya salmonella pada ayam. Dan kalau ladang tu tidak bebas salmonella, kita beli, kita pula tak manage dia dengan baik, dan kita pula makan dengan cara masakan yang tidak sesuai. So risiko tu ada. So berbeza dengan isu fake egg tadi, tak apalah kita debunk dia, kita kata itu urban legend, tak payah fikir. Tapi kita still kena faham tentang bagaimana kita nak menguruskan telur-telur ni supaya kita dapat consume the best, cleaner, safest. Doktor, kalau kat kedai pasaran kita tengok telur ayam ni kan, ada yang telur warna putih, warna coklat. Ada bintik-bintik Ada. Apa tu doktor sebenarnya? Ada isu ke? Bukan telur apa sebenarnya yang putih, warna coklat tu doktor? Kenapa dia cat kot, dia spray? Tak tahu lah nak cantik kan. Tapi yang saya tahu satulah, itu disebabkan oleh baka. Oh, baka. Baka ayam. Baka. Dia punya baka-baka yang mengeluarkan. Tapi kat Malaysia ni commonly kita akan gunakan yang brown egg kan. Kita jarang nampak telur yang putih untuk ayam. Tapi kalau telur itik kita memang Telur yang putih kampung lah. apa tu? Kalau telur yang kampung warna apa sebenarnya? Kalau telur yang kampung? Dia ke arah brown lah, tapi Brown. dia ada tone of brown yang berbeza lah kan. Biasanya dia akan lebih cair berbanding dengan yang kita dapat yang betul-betul brown yang kat pasaran tu lah. Tapi itu je, jangan risaukan tentang dari segi colour. Kalau kau nampak anak ayam yang colour tu, kau kena risau. Anak ayam colour tu memang intervention daripada luar. Dia tak ada keluar-keluar, sejak lahir memang berwarna. Okay. Doktor, satu kita nak tanya doktor. Cakap tentang pasal penyakit tadi kan. Kalau macam penyakit yang dibawaan salmonella tu kan. Kalau macam kata orang cakap jangan makan telur mentah. Kita dengar gini kan. Ada kalau orang punya badan dia makan telur mentah kan. Takut penyakit ke apa salmonella kan. So kalau sebolehnya memang kena elakkan lah doktor kan. Betul. Makan telur mentah. Betul. Saya setuju. Cuma kalau kita tengok kan, contoh kita tengok budaya-budaya makan telur ni di mana-mana. Kalau di negara macam Jepun, Korea, mereka memang ada dalam mereka punya dish tu pakai telur mentah. Selepas dia dah buat tu, last kali dia akan letak telur mentah dan dia akan gaul terus dah makan. Contoh macam dia punya bibimbap apa semua kan. Memang dia akan menggunakan banyak telur mentah. So risiko telur mentah ni yes memang betul ada. Tetapi dia bergantung kepada rantaian pengeluaran tu. Kita kena yakin daripada mana sumber lah. Kalau sumber tu memang dia datang daripada establishment yang mengamalkan good animal husbandry practices secara sepenuhnya dan disahkan bebas apa semua, by all means makanlah telur mentah. Saya taklah kata garanti 100% tak ada masalah. Tapi kita tahu secara teori sekiranya sumber kita dapat daripada establishment ladang yang begitu, maka risiko untuk kita terjangkit ke apa-apa itu sangat rendah. Tapi dalam keadaan yang kita tak pasti, kita pun beli daripada telur, unless kalau packaging tu menyatakan bebas apa semua kan. So maybe dia punya risiko tu sangat rendah lah di situ. Tapi secara umumnya kita boleh kata, kalau kita ambil daripada sumber yang kita sendiri tak pasti, keadaan fizikalnya pun masih ada kotor tu, memang saya boleh kata tak selamat untuk kita consume secara mentah. Even kalau tak mentah pun setengah masak kan. Biasa setengah masak ni kaedah dia masak macam mana? Kalau dia gunakan boiling water and do timing, so sempatlah air tu ataupun mendidih sehingga 100 degree ke apa kan. So 100 degree a few minutes mungkin habislah, matilah kan. Tapi ada juga yang mungkin kita nampak dia gunakan apa tu metal yang keluli tu kan, apa stainless steel punya bekas, tutup je. Dia masukkan air panas, dia letak telur, dia tutup. Dia dah ada setting dah. 5 minit memang akan jadilah setengah masak. Tapi saya sendiri pernah kena, kita crack open je masih lagi jernih kan. So kalau saya yang mungkin ada sedikit pengetahuan, saya tak makan. Saya akan minta dia goreng lah bang. Tolonglah goreng kan. Sebab saya tak nak ambil risiko. So dan saya ada jumpa beberapa establishment yang mengamalkan amalan yang baik dalam dia punya kitchen practice. Dia ada announcement, dia kata this whole week kita tak jual half cooked egg, dia kata. Kerana ada mungkin maklumat risiko. Yelah. So dia membantu kita sebagai pelanggan untuk menjaga kesihatan kita. Itu jawapan untuk Adi tadi tu. Bagus atau tidak makan yang mentah tadi. So langkah pencegahan dia macam itulah. Kita kena, kalau boleh kita makan telur yang
Telur yang kira kita masak lah. yang masak betul masak lah. Kalau Dia macam tu lah. Secara teorinya, the more dia mendapat treatment, dia akan lebih selamat lah. Tetapi kalau kita ada juga preference untuk makan yang mentah ataupun separuh masak, half cook semua kan, kita kena pastikan sumber tu. Jadi macam saya sendirilah, saya akan bergantung kepada contoh kalau establishment premis perniagaan yang saya masuk tu dia memang ada mengamalkan amalan kebersihan yang baik. For example, kita tengok je dia ada huruf A kat situ kan. Dia mungkin dia punya pengiktirafan tu mengambil kira juga amalan-amalan dia. Sumber-sumber bekalan dia kat mana kan. Jadi keyakinan kita mungkin akan bertambah lah. Ni kalau jenis yang suka makan luar macam Hadi ni. Kalau jenis rajin masak kat rumah, macam Hadi juga. Kita kena tahu faham untuk kalau kita nak masak kat family kan. Satu lagi yang selalu kita nampak masalah ialah apabila kita beranggapan kita simpan dalam refrigerator tu dah bagus lah. So kita pun gunalah yang saya kata statement tadi berapa lama kan. Kalau tak basuh boleh simpan 3 bulan kan. Tapi kita dah check tak kita punya refrigerator tu keadaan dia macam mana. Ya, betul. Masalah pengeluar peti sejuk sekarang ni, saya tak tahulah dia orang ni kena khusus kot. Dia akan buat peti sejuk, dia punya tempat telur tu kat mana? Dekat atas buka atas sekali kat belakang. betul lah. So pintu refrigerator tu is the the most non-stable part of refrigerator untuk dia kekalkan suhu. Kita kalau suhu bawah kan biasanya 4 degree kan. Kat atas tu zero nya tu kan. Tapi setiap kali kita buka, yang pintu tu lah akan turun dan mengambil masa untuk dia naik suhu dia regulate stable balik. So ini pun sesuatu yang kita kena pastikan peti sejuk kita kat rumah macam mana. Ada peti sejuk kecil tapi isi macam nak 3 minggu, 3 bulan. Sekarang kan takut stok kan. Panic buying apa semua penuh macam dia. Dah lah penuh. So suhu tu tak bagus. Macam Hadi pula setiap 30 minit dia buka. Kalau satu household ada anak 5-6 kan. Lagilah. 6 anak kali 10 kali buka. 60 kali. Betul-betul. So itu pun actually mempengaruhi. So kita kena check balik ni, kita memang betul simpan kat atas tu. Tapi duk buka tutup. So dia punya shelf life dia tak mungkin sampai maybe 3 months yang saya sebut tadi. Maybe lebih pendek. Kerana treatment kita pada simpanan tersebut. Betul, kalau kita perasan kan dekat telur kita beli packaging tu kan, dia akan letak tarikh guna sebelum. Itu tarikh tu daripada macam mana dia punya proses daripada ladang, kira lepas tarikh tu memang kalau tu telur tembelang ke macam mana? Yalah, biasanya kita tak payah risau. Memang kadang-kadang produk tu dia ada tulis date of manufacturing, date of expiry kan. Betul. Tapi yalah, kalau kita nak tengok for sure, nak tahu for sure point to point, saya pun tak tahu nak jawab sebenarnya. Tapi ini by my reading juga dan daripada semakkan saya dengan pengeluar-pengeluar. Sebenarnya dengan treatment yang betul yang kita simpan tu, actually dia punya kebolehgunaan tu actually boleh exceed lebih daripada tarikh tu. Tapi bergantung kepada kita punya. Tapi dia ada bau tu kan? Saya perasan ada bau dia, lepas tu dia punya kuning yellow yolk tu dia punya kan tu kan pecah. Kalau lebih dari tarikh tu lah. So telur secara normal, secara alami ataupun secara semula jadinya dia mempunyai kriteria yang lebih kurang sama. Tetapi treatment di ladang pun ada memberi perbezaan juga. For example, kalau dia ada makanan-makanan tambahan yang diberikan untuk di-improve, enhance dia punya quality, maka kita akan dapati physical appearance dan juga dia punya structure semua akan nampak lebih baik. For example, telur-telur yang diberikan omega semua tu kan. Betul. So mereka ada bagikan makanan tambahan macam flaxseed, linoleic oil ke something. Saya pun lupa dah contoh-contoh bahan lain lah. Tapi yang saya sangat ingat, selenium is the nutrition yang ada dalam tu kan. Tapi bahan yang dicampur dalam makanan ternakan tu, yang saya ingat betul flaxseed lah. Flaxseed ni adalah seed tumbuhan rumpai daripada laut kan, yang dicampur dekat makanan tu untuk tambah omega semua pada telur ayam tu lah. So salah satu kriteria yang ada pada ayam ni, telur ayam tu ialah dia punya kuning dia lebih cantik, lebih merah. Dan kita boleh pick up actually yolk tu dengan angkat ni tak pecah. Tak pecah. Sebab dia punya
ada banyak conformation ataupun binaan terhadap telur tu sangat bagus. Tapi telur-telur yang kurang dia punya quality dia memang macam you kata lah, fragile kan. Ya. Pucat. Kadang-kadang cengkerang pun kita belum pecah dah pecah dah. belum. Okey, kalau cengkerang tu dia ada kaitan pula dengan kesihatan ibu dia tu. So bila ayam ni bertelur, dia ada tempoh peneluran dia. Biasa daripada DOC dia pergi kepada pullet. So masa pullet tu lebih kurang dalam 20-21 minggu baru dia akan start bertelur. Baru dia jadi laying hen. So dia akan bertelur sehinggalah maybe 70 minggu. So 70 minggu lepas tu 70 hingga 90 tu dah agak dah tua dah. 70 biasanya dia produce telur secara optimum memang lah. telur tu telur ayam. Setiap hari sebiji. Sebiji je. sebiji je. Kampung ni. Dia kat kampung. Rio lah. Telur sebiji telur kampung. Dengan aku Rio. Dia kalau bertelur tu sebiji lah. Kalau bertelur 2 biji dia dah lain lah. Lalu dia pagi ke petang tu? Time ni dia tak tentulah. Saya boleh kata tak tentu, dia tak adalah sekali, tapi macam di ladang mereka ada program untuk mereka galakkan peneluran ni serentak. That's why dia ada panggil pula. Dia ada buat lighting system. Dia ada waktu gelap, dia ada waktu terang kan. So ini boleh mungkin untuk merangsangkan peneluran, sebab bagusnya kalau peneluran mereka seragam. Pengurusan di ladang mudahlah collection dan semua kan. Tapi balik pada tadi yang umur tu, bila umur dia dah ke 90 tu biasanya nak kaling lah. Dia jadi ayam pencen. Kita nampak ayam pencen selalu kat pasar ayam tu kan. Ayam pencen. Dah tua lah tu. Kira dah tak produktif macam cakap. Tu tak produktif satu. Jadi ibu muda dengan ibu tua of course menghasilkan anak yang baik berbeza lah dengan quality. So sama juga ayam lah. So mungkin bila umur dia pada dah umur tua-tua dia punya calcification yang untuk membentuk cengkerang tu kurang. Kan biasa dia dah osteoporosis kot kalau istilah manusia kan. Kalsium dia berkurang, dia keluar telur dia pun tak form dengan baik. So tu yang you kata cengkerang dia rapuh. Betul rapuh. Dia ada yang kedut-kedut ada. Betul-betul. Masa dia nak squeeze out keluar daripada dia punya keluarga tu. Sakit Dia terherut-herut dengan dia punya muscle. Mungkin lah. Aduh terbayang. So perkara tu yang boleh menyebabkan deformities yang ada pada telur. That is common. Okay. Tapi macam bila benda tu dah ada di ladang, orang ladang dia nak capitalize, dia jual lah juga. Betul juga kan. Pada harga yang lebih murah kan. Ada juga yang orang kata, ni lah telur palsu. Ada dakwaan tu memang pernah kita jumpa mungkin lah. juga jadi punca kata ini telur palsu ni. Cengkerang aku tengok ni Cengkerang pun lembut berkedut pula tu. Lepas tu ada test. Saya baru dah nampak yang berdarah tau. Dalam. Tak, yang berdarah dekat di luar ke dalam? Di luar. Oh. Maksudnya mungkin waktu dia nak meneran tu sakit lah kot. Tak tahulah. Saya ada yang berdarah je. Yang tu accidental lah, incidental sekali-sekala. Lah. Tapi yang saya kerap dengar ialah yang diorang kata bila dia crack open tu, tiba-tiba ada speck of blood. Ada juga. Saya pernah jumpa. Ada yang risau, takut nak makan ke apa semua kan. Betul. Ada yang cakap, adakah itu embryo yang nak terbentuk senyawa kan. So melalui reading juga dan melalui kita punya semakan, dia actually very harmless lah. Bila berlaku tu dia berpunca daripada semasa proses pembentukan dia tu ada the small capillaries ataupun salur darah yang mungkin rupture dan dia remain dalam tu. Tapi it's completely harmless, maksud dia tidak berbahaya. Dan just to debunk any myth yang mengatakan itu adalah fertilization yang berlaku, persenjawaan. Tidak, melalui pembacaan saya dan melalui pengetahuan itu bukan. Faham. Jadi tapi kalau yang telur berdarah kat luar tu saya pun mungkin ada tapi jarang lah. Macam-macam juga ni hadir pengalaman kan. Doktor, kalau cakap mengenai telur yang doktor cakap omega pemakanan dia kan, so adakah kos untuk menghasilkan telur tu adalah berbeza dengan telur biasa? Betul. Dari segi kos. Memang telur-telur yang ini dalam kategori pengeluaran kita panggil designer eggs lah. Designer eggs ni telur yang mengalami penambahan dari segi dia punya kualiti, tambah nilai dia, dan memang dijual pada harga yang lebih tinggi kerana kos pengeluaran dia pun lebih tinggi daripada biasa. So untuk telur-telur ni biasanya kita anggap sebagai designer egg, yang mana orang yang betul-betul nak makan atas sebab tertentu macam nutrition, ataupun ada juga atas sebabkan mereka punya perjuangan. For example, cage free egg. Pernah dengar? Cage free egg. Sekarang ni agak famous cage free egg. Ada beberapa ladang dan banyak pun ladang yang telah mengamalkan cage free.
Dia tidak lagi menggunakan battery cages. Yang mana dalam satu battery cages ni biasanya ada 5 ekor, 6 ekor akan duduklah sepanjang Uish. peneluran Sepanjang tu hidup dia. dalam cages yang small. Okey ke dia dalam tu? Okey. Perdebatan sama ada dia menepati atau tidak kebajikan haiwan, yang tu mungkin kita boleh bincang pada platform yang lain. Kena jemput orang lain. Tapi battery cages ni buat masa ni memang masih mengikut standard yang ditetapkan oleh badan dunia lah, macam WA semua kan. Kecuali ada beberapa negara yang saya ingat UK yang telah mengharamkan battery cages. So instead of battery cages, mereka sekarang ni menggalakkan cage free. Maksud dia ayam-ayam yang bertelur ni bebas, tapi Macam masih free range lah, free range. bukan, free range Free beza. Kalau free range ni lain. di luar. Di luar. Yang ni masih dalam kandang, reban. masih dalam reban. Tapi dalam reban tu mereka bebas bergerak dan mereka akan bertelur pada sangkar-sangkar. Macam broiler betul? Macam ayam daging. Lebih kurang lah. Lebih Tapi kurang. cuma dalam tu ada sangkar-sangkar peneluran. Oh, dia letak untuk Dia bertelur. pergi bertelur semua kan, dan telur Lebih dikutip bebas dari lagi situ. lah. So dari segi Kurung. capacity Yelah, dia dan stocking density dia lebih rendah lah maksud dia. Kalau battery cages dalam satu Stress. reban ni kita boleh letakkan populasi yang tinggi mengikut size kan. Tapi bila free range bila cage free ni dia akan berubah lah dia punya floor space dia untuk ayam tersebut, dan memang cost dia kalau di luar dia punya harga memang lebih tinggi. Dan sekarang ni telah mula mendapat perhatian lah untuk cage free eggs ni. Untuk di Malaysia telah ada. Dan mungkin dijual di beberapa outlet dan mungkin hotel-hotel yang menyokong the cost of having more cage free eggs lah. Mungkin ada yang perjuangkan tentang kebajikan. Betul. haiwan, Ya betul. Tak adalah isu lepas kebajikan ni haiwan. telur yang Kurung cengkerang. ramai-ramai kerja bertelur hari. Betul. Sian dia. Cengkerang kedua tak adalah apa ni. 70 minggu tu 70 minggu Up to 90 up weeks. to 90 weeks dah tak okey pergi wang macam ni takal. Takkan jadi ayam Jual ayam pencin. Ayam pencin. Biasanya akan dijual sebagai Betul. spend hand lah. Ayam pencin dengan ayam dara ni apa doktor? Dara ni belum kahwin lah, pencen ni. Maksud dia ayam ni tak pernah, ayam pencin ni kan dia daripada kecil sampai dia 70 dia memang bersama dengan kawan-kawan dia dalam tu lah. Tak pernah menikah lah. Tak pernah menikah. Dia dara lah. Memang kerja dia hanya bertelur. Kerja dia bertelur je. Ayam dara ni Macam-macam ni Kak Di. Ayam pencin lah kat kedai makan. Ya, betul Nasi kukus, lah. ayam dara dah campur pula. Ya Allah. Pening lah. ayam dara kalau dalam istilah layer dia pulet. Oh, Pulet ni adalah yang diternak untuk dia menjadi layer hen lah. Jadi sepanjang tu dia akan diternak bersama sebagai dalam grup dia saja. Berbeza dengan breeder. Kalau breeder sama ada PS ataupun GPS tu, dia ada masa mereka akan campur dengan pejantan. Kat situlah berlakunya persenyawaan yang kita dapat telur bernas. Tapi untuk pulet ni memang khusus telur DOC dia tu untuk diternak sebagai pulet. Pulet sampai masa dia akan masuk pada layer farm. Dia akan bertelur lah sampai dia habis bertelur. Ditakai keluar kal. Dia akan jadi span hen lah ataupun span chicken. Ini lah kita panggil ayam pencin ni. Macam tu. Dia biasa kita nampak dengan dia sini dah botak, bulu Ya, pun dah betul. banyak kurang. Betul. Ni kita duduk sembang PS, GPS. Saya penonton pun apa ni GPS ni Zul ni ke? Betul. Apa maksud Okay. PS, GPS tu doktor? PS ni parent stock. Kalau GPS grandparent stock. Dia mewakili dia maksud dia apa? Parent stock tu? Dalam rantaian pengeluaran ayam ni Aha. kita bermula daripada kalau yang daripada asalnya daripada heritage line. Heritage line ni memang baka yang tulen asal. Kemudian dia akan keluar pure line. Pure line nanti lepas tu dia akan keluar great grandparent stock. Ini maksud dia nenek moyang baka tu. Genetik dia sumber. Okay. So kat Malaysia ni untuk ayam pedaging kita hanya ada start daripada GPS saja. GPS. Grandparent stock. Grandparent stock. Untuk telur kita hanya ada start daripada parent stock saja. Parent stock. Dia punya baka yang lebih tinggi daripada level tersebut kita terpaksa import. Ini pun satu isu juga yang mungkin satu masa nanti kalau kita terus bergantung mungkin dibimbangi. Kalau keadaan dunia tidak improve, bimbang juga kita kan. Kalau yang tok nenek ayam ni kita tak dapat, penelur dan pedaging kita tak ada. Betul pentingnya GPS ni. Dia yang akan menghasilkan dia punya anak, cucu yang sehingga menjadi telur dan daging yang kita makan. Okay, faham. Dia ada pernah dengar tak pasal ayam organik? Pernah. Ni doktor. Nak tanya apa? Maksudnya kita tanyalah ada tak telur organik?
Telur betul. Okey. Telur ayam organik ke ayam Kalau organik? kalau soalan tu simple macam tu, senang jawapan dia. Memang ada. Memang ada. Memang ada. Dekat Malaysia ni memang dah ada pun. Kalau kita pergi dekat shopping complex contohnya, kita akan ada shelf yang memang dia organic offer organic chicken, Oh. organic egg. Lagi mahal di. Lagi mahal Lagi tak mahal. pernah makan lah. Allah. Sebab organik ni dia punya standard untuk mencapai level sehingga boleh diiktiraf sebagai organik ni, dia mestilah diternak, dipelihara dan diberi makan yang tidak mengandungi sebarang unsur yang tidak natural lah. Contoh dia tak boleh ada antibiotik, dia tak boleh guna Ubat. apa-apa disinfektan. Ubat pun natural lah macam. Dia tak boleh ada, dia kena ada program pencegahan yang baik sehingga dia tak boleh dikena apa-apa penyakit lah. Kalau ada kena penyakit, kita bagi dia antibiotik, sepatut dia dah tak boleh jadi organik. To the extent kalau kat negara-negara yang membangun, even penggunaan jentera dalam farm tu tak boleh dibenarkan. Kalau dia menggunakan jentera, dia dianggap tidak organik. Oh ya. So untuk nak mengesahkan bahawa adakah sijil organik tu mungkin pun kena bincang dari satu Kat Malaysia platform yang memang lain. ada doktor. Tapi ada produk Ada. yang memang membawa naratif ataupun tagline sebagai organik. That mean dia daripada ayam organik tu dia akan menghasilkan telur ayam organik. Tetapi ada kriteria-kriteria pengurusan dan juga pemeliharaan yang dia kena follow lah untuk membolehkan dia declare ataupun mengkategorikan dia punya hasil tu sebagai organik. Oh, okey, faham. Kiri. So maksudnya kita balik pada telur apa tu tadi? Palsu. Telur palsu. Okey, telur palsu. Ada ni. Telur palsu tak maksudnya ada. dah tak ada lah kan doktor Telur kan? Betul sekarang ni. Dia kena pegang sikit ni. Mengata dia pergi kan. Sekejap lagi tak tahu telur apa. Okey, so maksudnya para pendengar kita dah tahulah, dah faham yang sekarang ni telur palsu memang tak ada. Memang tak ada. Memang Memang tidak tak ada wujud langsung. Betul. Ini Jadi korang jangan risau, propa pergi je lah, lebih. pergi je beli makan. Propa je lebih. Betul. Pergilah beli telur tu, jangan tak beli pula Betul. Saya merayulah. Sudah-sudahlah telur palsu. Sudah-sudah lah ya. Sudahlah. Jadi kita fikir ke depan kan sekarang ni. Kita nak fikirkan tentang cabaran ni mungkin lebih berat, yang lebih Yalah, besar betul. kan. Kita nak pastikan industri kita dapat menghasilkan telur ataupun daging yang cukup dan kita mampu untuk dapatkan untuk rakyat kan. Itu yang lebih penting saja kita nak usahakan. Telur ni mudah dia nak masak. Telur goreng boleh, telur kurma boleh, telur masak apa, letak apa cili padi tu, bujang kan. Kenapa telur dia? Betul. Betul lah. Betul. Tapi sebenarnya kalau saya ni pada orang kata peribadi kan, saya tak makan telur kuning. Rugilah. Takut apa? Takut kolesterol. Tak, saya tak suka. Tak Itu suka. Buahnya itu je lah. Pasal telur kuning tu. Orang cakap, jangan makan telur kuning. Jadi kolesterol. Padahal telur kuning tu itu yang ada khasiat tu. Betul? Betul lah, telur ni dia kan sumber protein. Betul lah. Kan? Tapi kalau macam orang yang bina badan, Adi pun bina badan juga. Sebab tu dia makan yang putih je kan. Albumin. Putih. Okey, saya sendiri pun ada membuat pembacaan apa semua kan, dan dari segi pengetahuan yang kita ada, memanglah nutritionist, even doctors dia akan menasihati untuk had untuk makan telur apa. Tetapi dia bergantung juga pada tahap kesihatan seseorang tu. Ada orang yang dia boleh tolerate, ada tidak masalah kolesterol apa semua. Tapi secara puratanya nasihat yang diberi kan sebiji sehari contoh kan. Ada yang boleh tolerate up to 2 biji. Ada yang kata tidak boleh melebihi 3 biji seminggu. So itu akan bergantung kepada masalah kesihatan ataupun status kesihatan individu tersebut. Cuma satu yang saya mungkin nak tambah tentang LDL kan. Yang kita nak risaukan ni LDL lah, yang orang kata kolesterol jahat ni kan. So ada saintis yang pernah berbincang dengan kami dan dia mengatakan sebenarnya the treatment untuk telur tu pun memberi pengaruh terhadap kandungan kolesterol ataupun LDL at the end of the line tu lah kita makan kan. The best is of course rebus kan. Yang direbus tu lebih baik berbanding dengan goreng. Bila kita masak benda-benda lain, yang lain tu sebenarnya yang akan menjadi masalah kepada kualiti telur tu. Kan dalam goreng pakai minyak, pakai margarin, pakai apa, tambah lagi dengan cheese, dengan mayonis apa semua kan. Itu yang tak sihat. Itu yang tak sihat tu. Tapi kalau telur tu saja dari saja. segi Betul. kualiti nutrition ni sebenarnya bagus. Cuma tadi turutan berbanding goreng, baik yang rebus. Berbanding dengan rebus tu hard boil dengan yang
half cook ataupun poached eggs. Poach pernah tengok poach yang kita biasa golek-golek dalam air tu kan, kuning dia tidak begitu keras. Betul. Dan bila kita potong dia mengalir je kan. Itu kita sedap tu. Actually susah sikit nak buat. Tapi dia ada trick dia tu. Betul-betul. nutritionist kata that is the best cara untuk kita Untuk makan makan telur. sebab dia tak lagi membentuk triglyceride yang berbahaya. Dia masih lagi dalam keadaan yang kurang lah. So kalau nanti boleh tambah pembacaan cara penyediaan telur yang terbaik. Itu yang akan memberi pengaruh jugalah. Okay lah doktor. Okay, berkenaan dengan isu kita yang tadi tu, telur palsu dia. Okay, apa harapan doktor kepada para pendengar tentang isu ni? Okeylah, macam tadi saya katakan, saya mengulangi kita punya seruan lah. Sesuatu berita, ini secara umum pun, kita mesti berhati-hati dengan apa saja maklumat yang kita terima tentang bahan makanan kita. Satu, kita tak nak create unnecessary panic lah. Kan? Tak pasal-pasal orang takut nak makan telur just sebab viralnya video telur palsu tadi. Sedangkan telur tu adalah satu sumber protein yang penting yang perlu kita dapatkan, yang mana rakyat Malaysia perlu dapatkan lah. Itu akan memberikan sebenarnya tekanan yang tidak perlu kepada industri, kepada kita dalam jabatan kan. Kita ada banyak tugas lain yang kita perlu buat. Tak pasal-pasal kita kena pergi menyiasat telur palsu, buat statement telur palsu. Dan mungkin perkara ni kalau mereka yang ada pengetahuan ataupun kesedaran yang baik, mereka akan nampak benda ni sesuatu yang tidak perlu. Ya, betul. Orang kata Itulah tak harapan pasti jangan saya. kongsi lah. Betul. Tak pasti, okay. Baiklah, nampaknya masa ni, kalau kita banyak nak cakap Ya, ni aja. betul. Masa ni dia cemburu betul ingat Adi daripada cemburu. Masa pada cemburu juga. Masa cemburu. Okey, semua terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Zoidham. Terima kasih, Doktor. Di atas kesudian dan penerangan. Saya rasa jelas, saya rasa. Sangat Lepas jelas tu dia. dia memang tak Tak ada. ada. Memang tak wujud. Wah, betul. Memang auta punya. Okeylah, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Kering dekat. Betul. Kena minum kopi. Kita punya penaja kita. Daripada Format, terima kasih diucapkan kepada Kopi Satu. Terima kasih kepada Terima kasih Zul juga. sekali lagi Betul. atas sesi perbincangan kita pada pagi ini. Sampai bertemu lagi di episod akan datang. Saya Adi. Dan saya Hadi. Bye-bye. Bye-bye.